Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar pula khat rikaah. Baik, khat rikaah ini ketinggian huruf-huruf yang lurus seperti alif ataupun lam hanya 3 titik. Maka kita menulis khat rikaah ini condong. Bagi huruf qaf ini ada ralat sikit. Patutnya huruf qaf yang kita buat begini dah ada ekor tu, tidak perlu lagi kita meletakkan titik 2 di atas itu. Baik, huruf sin begitu, sempurna mim, pa, waw, maka jangan lebih garis di bawah tu. Pa titik 3 buat begitu saja. Huruf ra, nun, alif. Begitu ya. Yang kita lebih daripada garis yang telah kita buat. Semua khat rikaah ini akan condong. Itu huruf alif. Paling panjang, paling tinggi hanya 3 titik saja. Itu huruf ya, huruf mim, alif dan nun. Okey, iman. Seterusnya itu huruf sin, dan sin yang kedua seseorang. Waw, ra, nga. Okey. Nga ekornya boleh lebih daripada garisan akhir yang kita buat. Okey, titik 3-nya begitu sahaja. Seseorang. Ini merupakan terjemahannya bagi ayat yang kita tulis sebelum pada ini dengan menggunakan tulisan khat nasakh. Okey, ini adalah huruf sin, ha, ya, nga, dan ga. Begitu. Ya, nga, dan ga. Okay. Huruf ga dia boleh, dia punya kepala tu boleh lebih daripada garisan yang kita telah tetapkan. Untuk pertandingan biasanya pen yang digunakan atau saiz yang digunakan adalah 2.0 untuk tulisan khat rikaah ini. Baik, titik bagi khat rikaah, titik 2 hanya kita buat panjang sahaja. Semua tulisan condong ke kiri.